Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke penerbangan AirAsia dari Jakarta menuju Kota Baru. Saya Kapten Anda bersama kru kabin AirAsia mengucapkan terima kasih kerana memilih untuk terbang bersama kami pada hari ini. Penerbangan kita kini berjalan lancar dan dijangka akan tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Kota Baru mengikut jadual. Ya Allah, jadikanlah majlis kami ini sebagai satu majlis yang dirahmati, dan perpisahan kami pula selepas ini sebagai satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Dan janganlah Engkau jadikan pada diri kami ini dan mereka yang bersama kami kebinasaan dan menyingkirkan kami dari memperolehi rahmat-Mu ya Allah. Saya melihat pelancongan bukan dengan kacamata perniagaan semata-mata, tetapi sebagai suatu wahana dakwah, suatu medium mempereratkan persaudaraan Islam antara dua negara jiran yang berkongsi warisan akidah yang sama. Kedatangan delegasi Kerajaan Negeri Kelantan ke Jakarta pada kali ini membawa misi besar untuk berkongsi tentang wajah Negeri Kelantan Darul Naim. Pada tahun 2024, seramai 10 juta pelancong telah menjejak kaki ke bukit Kelantan. Angka ini meningkat kepada 11 juta pada tahun 2025. Statistik ini menjadi bukti bahawa Kelantan mempunyai sesuatu yang tidak mudah ditemui di tempat lain. Kelantan menjadi destinasi yang amat sesuai untuk diterapkan. 3, 2, 1. Itu dari kata pemenang pria dengan Ribuliangkong, maka secara resmi peresmian penerbangan direct flight dari Jakarta Kota Baru Kelantan telah resmi diluncurkan. Penerbangan kita kini berjalan lancar dan dijangka akan tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Kota Baru mengikut jadual. Kepada para tetamu dari Indonesia, selamat datang ke Kelantan Darul Naim. Pihak kami juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada anda kerana memilih Nazram Travel. Semoga setiap detik di bumi serambi Mekah ini membawa kenangan yang indah dan pengalaman yang tidak dilupakan.